Thank you so much. You eat? You eat? I later eat. You eat first. Okay. Chapati gangster tu. Ambil. Brother. Perfect. Chapati gangster, brother. Dal gangster. Malam ni kita akan tidur kat sini. Bersama chapati. Chapati. Let's go. Okay, Bok. Jumpa kau esok pagi. Selamat pagi guys. Good morning. Cuba cerita sikit pengalaman tidur dekat ni. Tidur tadi. Kita tidur. Kita tidur kat rumah gangster. Okey lah. Tak ada lah, kecil sangat ah. Okey lah kan. Ini ke bilik 80 feet tu. Sebab ni lagi kecil dari bilik yang first kita pergi lah. Tapi bapak kaya je dia. Macam tu. Bukan. Balik je. Saya bawa habis tengok video dia. Tapi kan orang kata bila trip mahal kan. Ni aircon pula tak apa. Bagi saya lah, duduk dalam bilik ni, dia membuatkan saya rasa kontra dengan kesenangan. Kau tak tahu kan maksud kontra? Okey, maksud saya, betul lah tu, beza. Sebab bila tidur semalam, saya dapat wipe macam saya time kecil-kecil dulu. Sebab saya daripada keluarga miskin. Mana ada bilik ke? Saya macam ni, yang ramai-ramai duduk satu bilik. Katil apa, tilam kat bawah. Tilam kat bawah, lepas tu ramai-ramai duduk satu bilik. Macam tu, itu time kehidupan time kecil saya. Tapi bapak saya seorang yang sangat gempak. Dia berusaha kawan-kawan untuk keluarkan kita daripada lurah kemiskinan tu. Dan Alhamdulillah kita dapat keluar. Itu lah kenangan tu. Tidur sebelah ada Zul kan. Tak boleh bergerak. Gerak kiri terkena, gerak kanan terkena. Macam kucing ke jadi tu? Kaki saya tadi krem pun tak kena. Macam bilik bujang lah, bilik bujang kan. Oh, yelah, betul. Tapi saya tak tahu lah sebab dulu saya tak ada bilik. Oh, awak bilik pun tak ada? Dulu saya sewa bilik tak adalah kecil macam ni. Fikir saja bilik lah, ni ruang tamu ni semua kat sini. Ruang tamu, bilik. Itulah. Dia kira rumah kan. Masuk-masuk, dah dapur, toilet. Ni kita ruang tamu kan bilik dia lah. Inilah kemiskinan Hong Kong yang sebenar.